STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sedang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati kita yang mendung. InsyaAllah taala di malam yang berbahagianya saya akan melanjutkan dalam pembacaan kitab kita, kitab Riyadhus Shalihin yang berkaitan dengan bab sabar. InsyaAllah taala di malamnya saya akan baca hadis dari Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu an. Hadisnya dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi hadisnya dari sahabat yang mulia Suhaib Ibnu Sinan radhiyallahu an, dan Suhaib yang merupakan salah satu sahabat Nabi alaihi salatu wasalam yang mulia, dan beliau berasal dari kalangan Muhajirin. Disebutkan tatkala beliau pada waktu yang teruk Mekah, beliau dalam keadaan gasin, hana memiliki daripada harta api membacut. Kemudian Allah Azza wa Jalla gebi kepada beliau harta yang le. Dan Allah Subhanahu wa taala kepada beliau jalan yang lurus, sehingga akhirnya beliau damai dalam Islam. Kemudian bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Gedu inan duangan Nabi alaihi salatu wasallam beribadah sebagaimana ya Allah Azza wa Jalla perintahkan, dan yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa waktu selanjutnya Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk berhijrah ke Madinah. Maka ni bab wadayan Rasul dan para sahabat pun berhijrah. Maka salah satu sahabat yang berhijrah ni bab wadayan adalah Suhaib radhiyallahu taala anhu. Suhaib radhiyallahu an, ketika beliau melakukan hijrah ni bab wadayan, beliau dikejar oleh orang-orang musyrikin. Maka ni bab wadayan yang bak sabah bukit, kemudian kekan bak kaum musyrikin, sebagaimana kali orang-orang depu bahawa sajilunnya adalah orang yang paling handal dalam memanah. Apabila luncuk panah yang panah daripada orang-orang, maka tini ana panah, tini nyawang yang melayang. Nyaw yang kekan oleh Suhaib kepada orang-orang musyrikin ni bak wadayan. Maka kaum musyrikin pun diken bak Suhaib, wahai Suhaib, ron nijak bak kamu jamun dalam keadaan gasin. Kemudian ketika le daripada peng, le daripada harta, ron tinggalkan kamu. Maka kali Suhaib, oh karena peng, orang-orang lelon, yo karena peng akan tunjukkan kepada ron pembendaharaan daripada harta lun. Nejak basi fulan, nalung kubah daripada harta, dan nejak basi fulan nalung kubah daripada harta. Kemudian beliau menyebutkan satu persatu sehingga akhirnya kaum musyrikin pun melepaskan dari Suhaib radhiyallahu an. Ketika Suhaib radhiyallahu taala anhu ni bawadian truk ke Madinah, maka Nabi alaihi salatu wasalam sebutkan bahwasanya Suhaib radhiyallahu an kalau dilakukan daripada perdagangan yang memiliki keuntungan yang sangat-sangat le. Sehingga subhanallah wa ikhwatal kiram, Suhaib radhiyallahu an meriwayatkan daripada hadisnya, beliau meninggalkan daripada hartanya, meninggalkan daripada tanah, meninggalkan daripada apa yang memiliki di Mekah untuk menyelamatkan daripada agama Madinah. Sehingga beberapa waktu selanjutnya Allah Azza wa Jalla gantung dengan yang lebih hela daripada harta kepada Suhaib, dan yang merupakan realisasi dari apa yang dipegang oleh Nabi alaihi salatu wasalam, innaka lan tada'a syai'an lillahi azza wa jalla illa baddalakallahu bihi ma huwa khairun laka minhu. Tidaklah engkau meninggalkan satu perkara karena Allah, kecuali Allah Azza wa Jalla akan mengganti dengan perkara yang lebih hebat. Jadi beliau menyebutkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasalam beliau mengatakan. Jadi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kejadian sebelum dari umat Nabi alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam paparkan tentang kisah dahulu. Jadi Nabi menceritakan kana malik fima kana qablakum, bahwasanya daripada raja sebelum orang-orang kebegal oleh Nabi, wa kana lahu sahir, dan rajanya daripada siro tukang sihir. Falamma kabira qala lil malik, ketika ni bawadayan
tukang sihir katoha, maka gekun ba raja. Inni qad kabirtu. Sungguh hilong katoha. Fa ba'ath ilayya ghulaman wa 'allimhu sihra. Maka nutus kepada alun tiro umid yang di mana lu akan lu ajarkan kepada haji sihir yang lu miliki. Nyo dikun le tukang sihirnya kepada raja. Kemudian disebutkan bahwasanya fa ba'atha ilaihi ghulaman yu'allimuhu. Maka sebagaimana permintaan tukang sihir, raja pun keturuti. Gutuslah daripada Sidro anak Mid. Sidro anak Mid kepada tukang sihir agar diberno oleh tukang sihir tentang sihir yang dia miliki. Wa kana fi tariq idza salaka rahib. Maka dia anak maya ayo yang gutus oleh raja yang untuk belajar daripada sihir, apabila ijak abak jalan, kemudian dilewati daripada tempat rahib, tempat siro pendeta nibak watayan. Fa idza ata sahir, kemudian faqada ilaihi wa sami'a kalamuhu fa'ajabahu. Maka ketika dilewati daripada tempat rahibnya, pendeta yang jipu hidup seainan, kemudian dengar daripada petuah-petuah yang disebutkan oleh rahibnya, sehingga hanya membuat kagum ni bawatian atas pu yang kebegah le rahibnya. Wa kana idza ata sahir marra birrahib wa qa'ada ilaih. Kemudian apabila iajak belajar daripada sihir, tukang sihir ni bawatian, maka dilewati daripada rahibnya, kemudian ijih pun hidup saat dengar daripada petuah-petuah yang begah le rahibnya. Fa idza ata sahir darabahu. Apabila truk GN tukang sihir yang maka gepoh punya benar kerana delat ataukah yang semisal dengan jih. Fasyaka dzalik ila rahib. Maka dia namanya pih dilaporlah rahibnya. Maka kele rahibnya, idza khashita sahir faqul habasani ahli. Apabila kata ya ni kepada tukang sihir, maka ni pegahlah keluarga lun, ditun lun. Wa idza khashita ahlak faqul habasani sahir. Dan apabila ron ya kepada keluarga ron di nur mohndek, kan pegah bawa saji penyihirnya kadi tun lun. Nyambat. Kepegah li rahimnya nibaan mayayan. Fa bainama huwa ala dzalik id ata ala dabbatin azimatin qad habasatin nasa faqal al-yawma a'lamu sahir afdal am rahib afdal. Ini bahasa bahuro dia mayayan dilewati daripada sebuah jalan di mana jalannya daripada binatang sebuah yang di mana binatangnya menghalangi daripada jalan manusia. Maka ikalah lain mayayan bahawa saji uranyo lo kalun tepu. Teh yang lebih utama ataukah teh yang betul? Apa yang diperno oleh penyihir ataukah apa yang diperno oleh rahibnya? Le ahli ibadah. Fa akhadha hajaran. Maka icoklah sini anda betul. Faqal kemudian berdoa, Allahumma in kana amruhu rahib ahabbu ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yamdiyan nas. Ya Allah, apabila perkara rahib, perkara pendeta atau perkara ibadah lebih ron cintai daripada perkara penyihirnya, maka Nabi ya Allah, bahawa saji lonrom daripada binatang yang menghalangi jalan manusianya agar dia mati, sehingga dengan manusia pun dia di jak jalannya. Jadi kalian ayo lagi rupa. Itu perkara yang ron cintai ya Allah. Apa perkara daripada rahibnya ataukah apa perkara daripada tukang sihirnya. Dikecok mati kemudian gerham dia. Farama faqatalaha wa madan nas. Maka lirah matilah daripada binatang yang kemudian manusia pun dilewati daripada jalan jih. Jadi perkara rahibnya lebih utama, perkara rahibnya adalah perkara yang betul bandingkan daripada perkara tukang sihir bunuh. Fa'ata rahib fa'akhbaruh. Maka mayaknya oleh kejadiannya ijaklah tukang ibadahnya kemudian dikhabarkan apa yang terjadi. Faqala lahu rahib. Maka rahib pun dikhabarkan mayaknya
Ai bunai, wahai anak lun, antal yawma afdal minni. Ron ni ba orang yang lebih utama daripada lun. Qad balagha min amrik marah. Ron kata ubah perkara sebagaimana lun kalat. Wa innaka satubtala, dan ron nanti akan diuji. Fa ini betul ita fala tadullu alayya. Apabila ron diuji, ya, apabila ron disiksa oleh orang, maka biarnya pegah lun berbacut. Nyo yang ke peringat le rahimnya ba namayan. Jadi apabila anda ron ni nyo berdas bagaimana kata sebar, apabila ron ni drop kemudian disiksa ron, maka ben pegah lun. Nyo ke le rahim ni ba watian. Kemudian disebutkan wakana gulamun yubriul akmah wal abras. Maka namayan bin dipulihlah daripada orang yang memiliki daripada penyakit kulit, dipulihlah daripada orang yang memiliki daripada kebutaan. Jadi Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah taala bahasa makna ini adalah nama yang memiliki daripada doa yang mustajabah, yang pulihlah Allah azza wajal. Jadi dihilakai oleh Allah azza wajal agar Allah Subhanahu wa taala pulih daripada penyakit daripada orang yang. Jadi nama yang memiliki daripada doa yang mustajabah, hilakai oleh Allah azza wajal sehingga Allah pulih daripada penyakit urungan. Ini daripada makna haji. Wa yudawin nas min sa'ir al-adwa. Kemudian dalam berkat doa haji, Allah azza wajal, jadi jihim doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah azza wajal pulih daripada penyakit-penyakit yang lain. Fasami ajalisu lil malik kana qad ami. Kemudian didengarlah perkaranya li ngen raja, dalam keadaan ngen rajanya jika buta. Fatahu bihadaya kathirah. Maka truklah ji dengan dimai harta yang paling le. Kemudian ikun ma hahuna lak ajma'u in anta syafaitani. Nyo kedron mandum. Dimai hadiah le ke mana mai nyo kedron mandum apabila ron je ne berpulih lun. Faqala iklan ma ayo inni la ashfi ahadan. Sungguh lah hanya berpulih bi mendera. Innama yashfi Allah. Sungguhnya yang berpulih adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang pegah dalam yang tanamkan orang yang wasilah hanya yang berpulih bimdra. Jadi yang berpulih itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Fa in amanta billahi taala da'utullahi fasyafaka. Apabila orang beriman kepada Allah azza wajal, maka lu akan lakukan doa kepada Allah azza wajal agar Allah Subhanahu wa taala berpulih daripada penyakit mataron. Ini dia pegah pun wasiat yang memiliki daripada doa mustajabah. Jika orang yang beriman kepada Allah haji berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah azza wajal angkat penyakit nibak urungan. Fa amanna billah, maka di ngenrajanya pun dimeiman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa syafahu Allah taala, kemudian jih namanya berdoa kepada Allah sehingga Allah azza wajalla boleh daripada penyakit butanya. Fadal malik fajalasa ilaih kama kana yajlis faqala lahu malik, maka kemudian teruklah daripada ngenrajanya yang berukan buta kemudian kan pulih teruk yang merempuk daripada raja. Maka ni bawa dia di rajanya pi didayang bak nganji. Man radda alaika basarak. So yang pupulih atau so yang kembalikan daripada penglihatan roh ni. Maka dikunle ngan rajanya yang menukai beriman kepada Allah azza wajal, Rabbi, Tuhan lun. Maka dikunle rajanya, qala walaka rabbi ghairi, pukurona Tuhan selain lun, yang ikunle raja rajanya. Maka diseol dengan Rabbi wa rabbukallah. Tuhan lun dan Tuhankah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikun bak rajaan. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam faji'a bi ghulam. Maka disiksalah daripada ngan ni le rajaan. Rajaan disiksa ngan ni sampai dipegah. Puji sampai lagi. Kemudian ditunjukkanlah tentang anamayanya ni bak watian sehingga dihilah daripada anamayaan. Faqala lahul malik, maka dikun le raja bak anamayaan, ai bunai, wahai anak lun, qad balagha min sihrak ma tubri'ul akmah wal abras wa taf'alu faqal. Jadi katuk berda balun bahawa saji sihir ni kan dia nak berpulih daripada urang yang buta ataukah orang yang penyakit daripada penyakit kulit, dia nak pegaknya dan dia pegak je.
Jadi dikiranya sihir padahal kan sihir namanya hanya memiliki daripada doa yang mustajabah. Yang berdoa kepada Allah Azza wa Jalla sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan daripada doa ji. Maka ikun lain maya yang dibawa dengan ini la asfi ahada lun hana lembu pulih bimzero. Lo hanjut lo nyambah menyembuhkan orang. Innama yashfi Allah. Sungguh yang pulih hanya Allah Subhanahu wa taala. Fa akhadahu falam yazul yu'azibuhu hatta dalla ala rahib. Maka dia siksalah daripada namayan sampai namayan mengaku tokai pegah tentang rahib, tokai pendeta, tokai ibadah yang pernoji bunuh. Faji'a birahib. Faqilalah, maka didatangkan daripada rahibnya, kemudian dikatakan kepada rahib tersebut, irji andi, kembali ron kepada agama awal. Agama apa? Iaitu agama semua daripada raja-rajaan. Fa'aba, maka ibad watayan dirahib di alul ibadahnya ikun halun dem. Fada'a bi minsyarin fawdi'a minsyaru fi mifraqin ra'sih. Maka didatangkan daripada gajah, kemudian ibad watayan dipeduklah di tengah, kemudian digajulah daripada oleh ahli ibadahnya. Fasyaqahu hatta waqa'a syaqqah. Maka terbelahlah daripada ulean. Summa ji'a bijalisil malik. Maka lipoh daripada pendetaan, lipoh daripada rahibnya, datangkanlah daripada ngan raja bunuh. Ikun li rajaan ba'angon ni, irji andinik. Kembalilah kepada agama awai. Itu agama apa? Agama menyembah daripada raja-rajaan. Fa'abah. Dengan ngainya pi haitim. Fa'udhi'a min syari fi mifriqin ra'sih. Maka ilakukan hal yang sama. Cok daripada raja ipuduk dengan uleh daripada dengan ngainya sehingga fasyaqqahu bihi hatta waqa'a syaqqah. Belahlah daripada uleh sehingga terbelahlah daripada uleh. Summa aja'a bi ghulam. Maka didatangkan daripada namayan. Faqila lahu irji an dinik. Kembali orang kepada agama awal, itu agama menyembah daripada raja. Fa'aba. Ini maknanya bi haitim. Dia tetap menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Fadafa'uhu ila nafarin min ashabi. Maka ikunlah bawahan-bawahan raja ni bak watayan. Idhabu bihi ila jabal. Wahai bawahan lun, kacok namanya ayo. Ya, kapai kedih bak gunung. Bak gunungnya atau bak gunungnya. Fas'adu bihil jabal. Kapai kedih. Fa idza balagtum darwatahu fa in raja'a an dini wa illa fatrahuhu. Kapai dia paling atas. Apabila haji hendak itim kembali kepada agama awal, iaitu agama semahlun, maka dipegah oleh rajanya. Kapa selamat ji ataukah kapa bebas ji apabila hana kati uyup kele rajaan. Fadhahabu bihi fasa'adu bihil jabal. Maka dipeiklah namanya ayo ke dia di gunung sebagaimana yang diperintahkan li rajaan. Dan namanya ayo pergi berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ni cukupkan lun daripada awaknya. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Maka bergoncanglah di bawah dengan gunung sehingga bawahan-bawahan rajaan tumpah menuju rokah ruyuk. Wajah yamshi ilal malik. Kemudian namanya oleh selamat ijak alam bak raja. Faqala lahul malik, ikun li raja ni bawah dia. Ma fa'ala ashabuk. Yang lakukan lengan kah? Sejipu. Yang lakukan li bawahan-bawahan lu. Kaya kalian ma'ayo kafanihimullahu ta'ala. Maksudnya Allah Azza wa Jalla telah mencukupkan lu daripada wajib. Fadafa'a ila nafaran min ashabi. Kemudian ia hilam daripada bawahan-bawahan rajaan. Kemudian ikut rajaan idhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin wa tawassatu bihil bahr. Hai, buah lun kacok daripada namanya ayo. Kami lambut tengah laut gedi. Yang baik kali rajaan. Fa in raja'a an dini wa illa faqdhifuhu fadhahabu bihi faqal. Ikun li rajaan apabila katuk dengan laut,
Iji kita kembali lah kepada agama awal itu agama menyembah daripada tu raja kan. Apabila han ati ulaud ju. Nyai pegah li raja kan. Fadhabu bihi, maka imailah haji ke dia ulaud. Faqala Allahumma gfinihim bima syi'ta. Ya Allah, ni cukupkan lun daripada urungan. Imdoa lun ma'ai ba Allah azza wajal. Fankafa'at bihimus safinah faghariqu. Maka melungkuplah bot ni bawah dia kan. Sehingga bawahan-bawahan raja mati mendung tenggelam dapun ma'ai selamat. Waja'a yamshi ila malik. Ijak lambar raja namayan. Faqala lahul malik. Dikhen li raja ba namayan. Ma fa'ala ashabu. Apa yang lakukan li bawahan-bawahan lut. Namayan dijawab. Kafanihumullah ta'ala. Maksudnya Allah azza wajal kagak cukupkan lun daripada wajib. Faqala lil malik. Innaka lasta biqatili hatta taf'al ma amaruka bihi. Ikhlas namayan ba raja. Bahawa saji draw ni. Han untuk lepoh lun. Sampai ron melakukan perkara yang long perintahkan baru ni. Maka itu yang untuk li rajayan mahu. Perkara yang enggak ada perintahkan wahai anak min. Qala ikhlas namayan. Tajma'un nas fi sa'idil wahid. Kumpulkan manusia segala sebuah tempat yang luah. Kumpulkan manusia pada tempat yang luah. Wa tusallibuni ala jiz'. Kemudian dia salib lun di atas sebuah pelepah. Summa khudh sahman min kinanati. Kemudian nicok daripada busur panah dari kantong panah lun. Summa dha'a sahma fi kabdin qausi summa qul. Kemudian nicok daripada anak panahnya, kemudian dia peduk bak busur ji. Kemudian dia kata, Bismillahirrahmanirrahim. Sumar mini. Bismillah dengan nama Allah, Tuhan pemuda. Yang diperintahkan oleh muda yang untuk dilakukan oleh raja yang. Apabila orang ingin dipolon, dia sapak manusia, kemudian dia salib lun, kemudian dicok daripada busur panah dari kantong panah lun, kemudian dia peduk bak panah, kemudian dia kata, Bismillah dengan nama Allah, Tuhan pemuda yang. Kemudian dia panah. Fa innaka idza fa'alta dzalik qataltani. Apabila ron melakukannya, maka ron baru bisa membunuh lun. Fa jama'an nas fi sa'idil wahid. Maka manusia pun dikumpulkan. Sebuah tempat sebagaimana yang dilakili namanya ayan. Wa salabuhu ala jiz'a. Kemudian disaliblah daripada namanya ayan. Sebagaimana yang dilakili jisid. Suma akhasa sahma. Wanicoklah dari panah min kinanatihi dari kantong panah haji. Summa wada'a sahma fi kabidil qaus. Kemudian icok daripada panah ipeduklah bak busurji. Summa qal bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan pemuda. Summa ramahu faqa'a sahmu fi sudrihi. Dan icoklah panah, mulai panah dan kenalah daripada pelipis mayat. Fawada'a yadahu fi sughdihi faman. Akan mampu iman, pelipis kemudian mati. Faqala an-nas, manusia pun ikut. Amanna bi rabbil ulam. Lun beriman dengan Tuhan pemuda. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Lun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'utiyal malik faqila lahu, maka tulah urang ba raja kemudian pegah. Ara'aita ma kunta tahdharu qad wallahi nazala bika hadruka kun buat saji ron harum tepu wahai raja. Perkara yang paling ron lakukan ada jadi ore. Saji pu manusia kai beriman mendung kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia kai beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling membuat ia daripada raja yang. Maka berilah rajaan fa amara bil ukhdudi bi afwahi sakaki fakhuddat wa udhrima fiha nairanu. Bagi harjanya kemudian diperintahkanlah kepada Abu Haji untuk diiku sebuah parit yang raya. Sebuah parit yang raya. Ya, kemudian dalam ni peduk apoi. Wa qala, kemudian ikun man lam yarja an dini faqmihu. So mentang yang hantim wo kepada agama awal itu pun agama menyembah rajaan, maka dia akan editlah apoi. Au qila lahu iqtihim. Ataukah lempar dia ke dalam api.
Fafa'alu, kait lakukanlah li bawahan-bawahan ji ketika anak manusia kekah tem kembali kepada agama awak, tem kait lah daripada labu yang berat lamparinya. Hatta ja'a amra'ah, sampai truk ni bawa tian sidro urinang wa ma'ha sibi laha, dan bersama nan daripada sabuh anak min, sabuh bayi. Fataqa'asat an taqa' fiha, maka yang ragu-ragu tu grup lam tu lapu yan. Faqala lahu gulam, maka dikenlah le anmaya'yan ba'ma'. Jadi para ulama sebutkan bahawa saja bayi lehero yang jid berkhabar. Jadi bayi lehero yang jid berkhabar yang pertama adalah bayi dalam kisahnya. Dia mentang bayi ni bawa dia ketika mak haji ragu-ragu untuk ilemparkan lama api ni bawa dia, maka ikun tu le anmaya'nya, ya ummah isbiri fa innaka 'alal haq, wahai maklun, sabar, sungguh jiran berada di atas kebenaran. Ini namanya handphone yang disebutkan oleh para ulama yang berkhabar. Kemudian yang kedua adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dan yang ketiga adalah anu yang ngajak bicara le Jurid. Ini kisah yang ma'ruf di mana ni bawa tian Jurid rahimahullahu taala, beliau difitnah, beliau telah berzina sehingga Siraun ni bawa tian hamil. Kemudian ipegahlah le urang yang hamilnya bahasanya adalah anak Jurid. Bukan manusia pun dicemooh Jurid luar biasa, kadang Juridnya adalah ahli ibadah, orang yang malim. Nyolah tersebar fitnah bahawa sejikian kalau lakukan hal yang hanaga, sehingga tersebarlah daripada bertanya. Maka Jurid rahimahullah ta'ala ni bawa tian ketika lahir daripada anak yang ngajak bicara kah sepon ni, maka disebutkan bahawa seji lu adalah anak penggembala. Jadi paji di urina yang pegat hal yang kangkanya dengan tiro penggembala ni bak watian. Jadi kemudian gelihlah daripada nama Jurid. Jadi nyolah boh namanya tokah lebo bayi yang jid berkhabar. Taib ayu wal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis yang kali yang baca saya berdaji leda daripada faedah, namun insyaallah taala akan kita sebutkan faedah haji di pertemuan yang akan datang mengingat hadis yang payang dikabih untuk baca daripada hadis insyaallah. Di pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan pedik-pedik buah faedah yang berkaitan dengan hadis yang kali kita baca. Mungkin namantang yang jilun Tuhan sampaikan di malam yang berbahagianya. Lebih dan kurang Tuhan lagi mah. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.